Wah, Igor Keno, ada makanan tengah viral lah. Tengok lah ni. Masuk wano ni. Ni behel-behel dia deh. Apa kata demo cincak dulu. Mula-mula, ambil mangkuk. Capak-capak 250 gram cream cheese, crab sticks, mayonis, minyak bijan, irisan daun bawang dan serbuk lada hitam. Hak last sekali, capak kena pasti sedap. Barulah lengkap. Gaul sampai sebati. Macam cinta dengan ex kahwin dulu. First love katanya. Lepas tu, untuk bentukkan crab rangun ni, ambil wonton skin. Letak isi dia ngam-ngam. Sapus air sikit dan lipat lembut-lembut je. Macam suara kahwin. Mo ni. Baik. Settle tu, dalam minyak panas goreng sampai rangup. Ni kejap je. Jangan lama-lama, nanti lama-lama, nanti hangus kang. Dah tu, bolehlah hidang dengan Thai sweet sauce. Kahwin dah jadi student nombor 1 ni dalam kelas ni. Hehehe. Selamat mencuba.